Baiklah, kita telah pun menyaksikan keempat-empat buah kumpulan ini mempersembahkan kepada kita dua persembahan, iaitu tarian tradisional dan juga tarian kreasi. Dan apa yang Seri lihat tadi daripada anda semua penonton di rumah, betapa tangkasnya adik-adik kita ni menggerakkan tarian yang cukup menawan, kan? Jadi apa kata kita tanya pula komen daripada juri-juri kita. Silakan. Bila saya tengok you all menari, you ada ciri-ciri artis ataupun dancer yang ada potensi untuk tahap yang lebih tinggi ya. Cuma mungkin peluang ataupun masa tidak mengizinkan anda menonjolkan diri anda yang sebenarnya ya. Okey, untuk tradisional komen saya memang bagus. Tahap yang bagus sekali ya. Okey, untuk kreasi walaupun ada masalah untuk penggunaan prop situ ya. Tapi bukan adik-adik yang salah ya. Mungkin keadaan tu yang tak mengizinkan anda boleh menunjukkan keadaan tu lebih baik ya. So untuk markah tu saya bagi 8 markah. Baiklah, untuk persona Anjung ya. Saya ucapkan syabas sekali kepada anda semua. Kerana mempunyai menggayakan satu persembahan yang sangat kemas. Dan walaupun nampak bila dah buka headgear tu rupanya macam budak-budak nakal gitu, boleh lari kat atas pentas je. Dan anda mempunyai satu semangat yang sangat kebal ya. Walaupun dalam apa jua keadaan kamu tetap teruskan persembahan masa kreasi tadi. Saya sangat tertarik, sangat jatuh cinta dengan cara semangat kamu. Dan saya bagikan markah semangat untuk anda. 8 markah juga dari anda. Tahniah, betul. Saya setuju dengan pandangan yang pertama dan kedua tadi. Adik mempunyai jiwa yang kental untuk meneruskan cabaran ini. Bagus. Ya. Dalam meneruskan perjuangan ini memang kita perlu ada semangat yang terus berjuang begitu. Okey, saya melihat pandangan saya untuk tarian tradisi yang pertama dulu ya. Saya rasa adik-adik berjaya menguasai penggunaan props ya. Pandai menggunakan kipas itu tadi dan bagus. Tidak nampak kekok, okay? Nampak yakin dengan penggunaannya. Tetapi untuk kreasi malangnya kerana kita tak cekap dan tak mahir bila menggunakan piring. Dan malang sekali bila piring itu jatuh, dia akan mengganggu sedikit sebanyak kita punya tumpuan, betul tak? Tetapi saya setuju yang tadi bahawa anda tetap juga teruskan tarian. Bagus sangat. Seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi oleh kerana tidak berapa cekap penggunaan itu, walau bagaimanapun, saya tetap memberikan markah 7 markah untuk tarian kreasi.